tentang perjalanan sesi kaunseling ini, iaitu segala apa yang awak kongsikan dengan saya hanyalah rahsia antara kita berdua saja dalam bilik ini. Namun terdapat pengecualian jika perkara ini membahayakan diri awak ataupun orang lain ataupun melanggar undang-undang, saya terpaksa melaporkan perkara ini kepada pihak yang ketiga. Contoh pihak ketiga itu adalah mahkamah ataupun pihak polis ataupun lain-lain. Okey. Sesi kita akan berlangsung sepanjang 45 minit hingga 1 jam. Dan sesi ini akan dilakukan sebanyak 3 kali atau boleh dilakukan sebanyak 6 kali. Okey. Saya akan cuba membantu awak untuk memahami masalah awak dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Jika ada apa-apa yang awak kurang selesa atau tidak faham, awak boleh beritahu kepada saya. Okay, awak setuju tak dengan perkara tersebut? Betul, saya setuju. Alright. So, sebelum kita nak mulakan sesi ini juga, saya nak tanya dulu lah, macam mana perkembangan awak sekarang? Sekarang ni saya rasa macam dah okey sikit. Tapi saya rasa tak percaya dengan diri saya. Tak percaya diri awak lagi? Ya. Ambil masa lah untuk percaya kat diri awak ni. Saya ambil masa dan sebab itulah saya nak datang hari ni untuk buat dalam sesi kaunseling pun. Okey, so hari ini kita akan sambung berbincang tentang isu yang awak hadapi dan cuba untuk lihat dengan lebih mendalam tentang perasaan. Kita sebenarnya boleh membantu awak. Sorry. It's okay. Ulang balik boleh? Alah! Dia mungkin pakai galeri yang sana. Saya buat macam tu. Okey. Sorry, ulang balik. Sorry. Okey. So hari ini kita akan sama berbincang tentang isu yang masalah awak bebas, dan kita akan cuba hadapi dan cuba lihat dengan lebih mendalam tentang perasaan serta tindakan yang boleh membantu awak. Alright. Dalam sesi yang lepas, setahu saya awak ada kongsi rasa kecewa dengan keputusan semester. Awak ada kongsi dengan saya tentang masalah awak untuk mengatasi semester yang sekarang sebabkan apa? Sebabkan saya rasa macam boleh kesedihkan. Sebab awak terpengaruh dengan sini awak punya pemikiran itu Susah, subjek yang susah. Betul, saja yang susah. So, jadi hari ni saya nak fokuslah benda tu. Dan saya ada bagi latihan kat awak untuk awak buat, bagi tempat saya untuk sesi kali ni. Iaitu saya ada suruh awak buat jadual waktu belajar awak. Lepas tu belajar berkumpulan dengan kawan-kawan awak. Lepas tu gunakan teknologi canggih. Boleh awak ceritakan benda tu semua, apa yang awak buat sepanjang sebelum kita mulakan sesi kedua ini? Boleh. Yang pertama saya buat jadual belajar. Saya mulakan dengan daripada pagi saya tuliskan apa yang saya patut belajar dulu ataupun macam masa untuk rehat. Macam contoh, pagi saya ada kelas lepas tu sampai 10:30. Lepas tu saya ada gap. Lepas tu sampai 10. Lepas tu saya ada gap kelas. Masa kelas tu saya macam akan buka baca nota ataupun slide daripada lecturer, baca macam sekali pintas saja. Lepas tu bila Gap tu berapa minit? gap tu dalam 20 minit je. Lepas tu lepas baca slide tu saya pergi masuk kelas balik. Kelas saya sampai petang. Jadi kiranya macam lepas ada kelas tu saya akan balik bilik, saya akan makan dulu. Lepas tu saya makan dulu, lepas tu saya solat dan saya akan macam baru start study. Kira saya macam buat latihan dulu sebab petang-petang saya tak boleh nak macam menghafal. Saya akan buat latihan statistik ke macam kira-kira. Lepas tu bila sebelah malam, lepas solat, mandi, makan, saya akan macam mula study subjek yang menghafal. Kiranya saya akan study daripada pukul 8.30 sampai limit saya 11.30.
Sebab tu je yang macam boleh masuk dalam otak saya. Kiranya jawapan saya tu pagi tu dah pack dengan kelas. Lepas tu belah malam je saya akan study. Kalau weekend saya akan macam kadang tu saya terbangun lambat. Saya akan mula study sebelah tengah hari. Kiranya lepas makan tengah hari saya ambil masa untuk study kejap. Study seorang-seorang lah dekat bilik. Lepas tu macam waktu kalau awak terbangun lambat, awak akan gantikan masa tersebut dengan buat sesuatu, macam gantikan dengan study tengah hari. Tukarkan waktu awak kepada tengah hari lah. Sebab weekend kan saya terbangun lambat, saya memang akan mula study lambat sikit lah. Okay, faham. Sebab tak ada kelas. Lepas tu malam pun saya akan study. Macam yang pencakap pun ada bagi suggestion untuk saya study kumpulan kan. Saya pernah buat dengan kawan-kawan saya circle masa weekend. Kita orang akan berkumpul dekat library ke dekat student lounge untuk bincang sama-sama pasal masalah ke ataupun pasal subjek yang saya kurang faham kan, yang saya rasa macam susah. Saya akan minta tolong kawan saya yang macam lagi pandai daripada saya untuk terangkan tentang subjek yang saya tak faham. Kiranya dia akan jadi macam tutor saya untuk ajar topik by topik, dan saya akan macam tanya dia, refer dia, ataupun saya akan tanya lecturer. Tapi kami mostly macam weekend lah akan study kumpulan daripada tengah hari sampai petang. Okay, so apa yang awak dapat lepas awak study kumpulan dengan kawan awak? Lepas study kumpulan tu saya rasa macam lagi faham. Macam subjek yang saya rasa susah tu, kawan saya akan ajar saya sampai saya betul faham dan kuasai topik tu. Kiranya kalau macam saya tak faham, dia ajar juga. Macam dia cuba untuk fahamkan saya. Lepas tu macam dia suruh hafal lah. Sebab mostly subjek saya banyak berkaitan pengiraan juga. So kita orang macam kena hafal formula macam tu. Kiranya dia akan ajar ataupun bagi saya macam rujuk saya untuk buat latihan semua tu. Kawan saya juga macam dia akan ambil masa untuk ajar saya sampai saya faham. Kerana tu kita orang akan rujuk lecturer juga lah lepas habis kelas. Jadinya bila awak study berkumpulan dengan kawan awak lagi mudah faham lah. Ya, betul. Dan awak kalau bila awak tak faham tentang sesuatu soalan tu, awak akan tanya dekat kawan awak yang faham tentang benda tersebut, yang pandai tentang benda tersebut. So benda tu senang untuk awak cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk cari jawapan tu lah. Okay, baik. Daripada segi AI, macam teknologi canggih, saya ada juga ikut saranan Puan, macam menggunakan ChatGPT ke Gemini tu. Awal-awal tu saya tak berapa mahir sebab saya tak pernah guna. Lepas tu saya ada tanya kawan saya macam mana cara nak guna. Dia ajar macam ChatGPT tu, saya tanya dia macam untuk bagi ringkasan nota. Sebab slide yang lecturer bagi kan panjang. Jadi saya suruh dia ringkaskan slide tu untuk lagi mudah untuk saya baca dan faham. Kiranya medium platform ChatGPT ni, saya suruh dia ringkaskan nota supaya saya boleh rujuk dan saya boleh simpan nota tu. Saya pun guna saya pun guna Gemini untuk macam rujuk jawapan yang betul daripada segi pengiraan, adakah tepat ke. Saya macam tanyalah benda yang saya tak faham dan kita orang akan macam rujuk jawapan sendiri sama tak dengan jawapan daripada ChatGPT. Kalau tak sama, kita orang cari balik. Okey, jadi nampaknya awak nampaklah yang Gemini ataupun teknologi canggih seperti Gemini, ChatGPT ni dapat memudahkan awak dan dapat mencematkan masa awak untuk mencari maklumat yang awak tak tahu, kan? Okey, lepas tu yang pasal jadual awak tu, awak dapat membahagikan masa awak dengan lebih baik. Dan kalau contohlah awak macam terlebih, macam tadi awak kata terlebih terlajak tidur, awak gantikan masa tersebut dengan pergi ke tengah hari, masa awak yang kosong tu. So benda tu macam dia combine balik lah benda tu untuk bagi sama balik. Okay. Dekat sini awak nampak lagi tak yang sebenarnya awak boleh je buat untuk
capai impian awak, untuk banggakan family awak dan untuk macam mana dalam pelajaran ni? Sebenarnya saya masih was-was dengan diri saya sendiri sebab saya rasa macam selagi saya tak jawab final tu, saya rasa macam boleh ke, saya tak berapa nak yakin. Sebab macam depan saya dah buat, cuma saya rasa macam bila saya tak hadap final exam tu, saya takut. Macam saya takut tak terbangkan ibu ayah saya takut tak boleh nak naikkan. Tapi macam saya tengah cuba untuk fahamkan subjek yang sekononnya CJ tu cakap susah. Dan bagi saya memang agak susah. Tapi saya cuba untuk macam mendalami lagi subjek tu, macam rujuk dengan lecturer semua tu. Oh, nampaknya macam awak masih lagi was-was lah sebab selagi belum exam, selagi tu hati awak rasa tak tenang untuk jawab soalan yang sini awak cakap susah tu. Ya, betul. Awak ada buat tak soalan pasir? Saya belum buat. Ataupun awak ada buat tak soalan macam awak buat soalan ni tanpa rujuk ke buku? Belum. Awak tak nak cuba benda tu? Bila pun cakap macam tu baru saya rasa macam terfikir nak buat benda tu. Sebab sebelum ni kan macam just buat latihan yang slide untuk terbagi apa semua tu dan hanya rujuk kawan. Kiranya saya tak ambil macam langkah untuk buat soalan pasir ke, tengok macam pasir yang dalam pasir yang lain-lain. Ya, betul sebab sekarang ni kan selalunya soalan pasir ataupun latihan yang kita buat secara tak langsung akan membuatkan kita untuk mudah mengingati sesuatu benda yang kita belajar. So contohnya kalau awak buat pasir punya soalan ataupun latihan, awak buat tanpa tengok rujukan sebab awak dah belajar. Bila awak dah buat siap semua, awak tengok balik betul ke tak, dan kalau ada yang salah tu, awak boleh tengok salah awak macam mana lah, salah awak belah mana lah, and awak boleh perbaiki benda tu. So dekat situ secara sikit demi sedikit dia dapat membaiki awak punya masalah yang awak tak tahu lah, dan dapat tolong awak untuk tingkatkan lagi pengetahuan awak benda yang awak tak tahu. Mungkin saya boleh cuba untuk buat macam soalan pasir dan macam buat latihan-latihan yang sebelum-sebelum ni. Sebab bagi saya macam kan terlalu banyak subjek yang saya perlu ambil. Jadi saya rasa macam takut masa tu tak sempat. Kira macam saya hanya macam baca subjek yang saya rasa susah. Dan subjek lain saya rasa macam saya terabaikan subjek-subjek lain. Macam awak cakap tadi, awak kata susah untuk macam takut awak terabaikan subjek lain, tapi awak dah buatkan jadual belajar awak. So kalau benda tu macam bagi saya, awak boleh je untuk okey, tadi awak kata awak takut terabaikan subjek-subjek ni yang lain sebab awak anggap subjek ni susah, so awak belajar lebih. Subjek yang lain awak tak belajar dulu? Sejujurnya saya tak belajar. So sekiranya saya tak study lagi subjek yang lain sebab saya rasa macam yang saya ni fokus yang susah. Kiranya macam subjek pengiraan ni bagi saya sangat susah dan sekarang saya fokus yang tu dulu. Dan tapi dalam masa yang sama saya takut juga dengan subjek-subjek yang lain sebab saya tak boleh study lagi dan saya takut macam saya abaikan subjek yang lain. Sebab masa jadual belajar pun, masa saya buat jadual belajar pun, saya tekankan subjek yang saya rasa susah. Yang lain saya tak start study lagi. Oh, nampaknya macam awak jenis tekankan satu subjek yang awak rasa susah je lah. Yang lain awak rasa mudah, so awak rasa macam benda ni boleh study nanti. Tapi sekarang ni bila awak fikir balik, awak takut awak akan tinggal subjek yang lain. Kalau awak kan dah ada jadual waktu belajar, awak pernah tak untuk cuba bahagikan masa subjek yang lain dengan subjek yang susah ni? Maksudnya awak boleh je belajar untuk subjek yang lain, tapi subjek yang susah ni awak buat kepada lebih masa sedikit untuk awak study. So
secara tak langsung awak boleh adapt dengan, awak boleh ambil masa juga untuk study subjek yang lain, cuma beri penekanan sikit dekat subjek yang susah ni. Okay. Saya rasa mungkin saya boleh cuba ataupun start untuk macam study untuk subjek lain kan. Sebab macam sekarang ni saya fokus kepada subjek pengiraan yang saya rasa susah. Mungkin dalam jalan belajar saya, macam saya cakap, belah tengah hari mungkin saya boleh buat subjek pengiraan. Lepas tu belah malam mungkin saya boleh study subjek-subjek yang lain juga. Betul. So dekat sini awak nampaknya awak sebenarnya boleh siap untuk bahagikan masa awak study dengan subjek yang lain. Sebab sebelum ni mungkin awak lebih tertumpu kepada subjek yang awak rasa susah. Betul, tapi saya masih rasa takut dan risau sebab saya rasa macam saya macam berat kepada subjek pengiraan, and saya rasa macam takut tak ada masa. Walaupun dah buat jalan belajar, tapi saya masih rasa macam takut sikit. Okey, bagi saya takut tu normal. Sebab kita selagi tak exam, kita akan rasa macam hati kita tak tenang untuk jawab peperiksaan tu. Tambah-tambah subjek tu ramai orang kata susah. Tapi kalau macam saya cakap tadi, awak boleh belajar buat latihan dengan buat soalan pasir. Sebab kadang-kadang soalan yang kita buat ni semua kadang-kadang macam nak sama, dan jawapan dia pun tak lari juga. So kalau bila awak belajar sendiri, awak buat latihan banyak-banyak, lepas tu awak buat soalan pasir, bila awak check kali apa yang awak salah tu, awak boleh perbetulkan lagi sekali dan awak tahu salah awak belah mana. Dekat situ awak dapat perbaiki diri awak dan awak boleh tambahkan lagi pengetahuan awak tentang apa yang awak salah dan apa yang sebenarnya jawapan yang sebenar-benarnya. So benda tu dapat tenangkanlah sikit fikiran kita, kalau sebab bila kita buat latihan banyak-banyak ni dan makin kuranglah kesalahan yang kita buat sewaktu jawab soalan. Benda tu nanti bila kita jawab exam, kita tak rasa nak ragu-ragu nak jawab soalan sebab kita dah pernah buat soalan yang sebelum-sebelum ni kan. Macam itulah bagi saya. Mungkin saya boleh ambil masa sikit dalam jalan belajar saya untuk fokuskan juga kepada subjek-subjek yang lain kan. Macam sekarang ni saya hanya berat kepada subjek pengiraan dan subjek lain macam terapan. Macam saya nampak tadi, macam mungkin saya boleh start untuk study pasal subjek-subjek yang saya rasa macam kurang stres dan kurang susah. Tapi dalam masa sama saya menitik beratkan juga subjek yang saya rasa kononnya susah dan juga sini-sini pun cakap susah. Okey, baik. Awak dah nampak lah benda tu kan? Ya, saya. Boleh tak saya nak tanya sikit? Awak kata awak dah buat jalan belajar dan awak pun dah belajar tentang subjek tersebut. Awak pernah buat latihan tak? Latihan tak pernah lagi. Latihan tak pernah lagi. Tapi nota yang awak baca tu susah tak untuk awak ingat? Tak susah sebab saya ada gunakan macam ChatGPT untuk tolong ringkaskan nota tu kepada saya agar saya faham dengan cara yang mudah. Okey, jadinya awak bolehlah cuba kalau awak kata awak dah buat nota dan awak pun dah belajar tentang subjek tu. Tak lupa juga subjek yang lain, awak pun boleh cuba untuk buat latihan tentang subjek tersebut. Sebab macam apa, bila kita buat latihan ni, dia rasa dia lain dengan kita buat nota. Sebab soalan, kalau kita buat soalan yang salah, macam kita buat sesuatu benda tu dan bila kita tengok balik kita buat tu salah, kita dapat perbaiki dan mengingat benda tu supaya tak berlaku kesalahan lagi lah. Sebab kita ingat benda tu, jawapan dia salah sebenarnya, aku dah pernah buat lah. Macam tu lah. Kiranya saya kena buat latihan dan dalam masa yang sama macam kena buat nota juga ke? Bagi saya kebanyakan buatkan latihan jugalah. Kalau awak rasa diri awak tak yakin untuk jawab soalan tu, awak kata awak was-waskan untuk jawab exam nanti. Bagi saya dengan buat latihan yang banyak dan tengok soalan pasir dapat membantu sedikit sebanyak juga untuk awak jawab periksa, sebab awak dah pernah hadap
tentang soalan-soalan tersebut. Jadi mungkin saya boleh macam cubalah untuk buat latihan agar macam subjek saya susah tu supaya saya boleh lagi faham dengan cepat. Dan dengan banyakkan buat latihan juga mungkin boleh tolong saya macam kurangkan kesalahan yang awak buat lah. kurangkan kesalahan yang saya buat. Macam soalan latihan tu kan berulang, mungkin saya boleh dapat macam pemahaman yang lagi cepat. Ya, sebab berbanding kita buat nota, buat latihan juga dapat membantu kita untuk membetulkan apa yang kita silap. Alright. Okey, kalau macam tu saya bagi latihan dekat awak untuk awak buat. Cuba awak buat latihan dan soalan pasca sebab awak kata awak takut untuk hati awak masih lagi was-was untuk jawab jawab soalan tersebut sebab tak exam lagi. Tapi sebenarnya ada je cara, iaitu perbanyakkan buat latihan. Dan lepas tu awak kata awak tak ada masa untuk belajar subjek yang lain sebab awak fokus kepada subjek yang awak rasa susah ni je. Tapi sebab awak dah pandai untuk buat jadual waktu awak sendiri, awak sebenarnya boleh je bahagikan masa awak tu dengan letakkan subjek-subjek yang lain untuk belajar, jadikan study untuk awak. Lepas tu, tapi awak berikan masa yang lebih sedikit untuk subjek yang awak rasa susah. So, benda tu sama je untuk awak belajar. Macam awak bahagikan masa awak semua untuk subjek-subjek yang lain juga. So, jadi awak tak tertinggal lah untuk subjek yang lain. Faham, mungkin subjek lain pun saya kena perbanyakkan buat latihan. Macam supaya seiring dengan subjek yang saya rasa susah kan. Macam yang susah tu kena buat latihan juga. Dan nota di samping dengan subjek-subjek yang lain, saya masih kena buat latihan agar macam subjek semua tu tak rasa saya tak abaikan. Betul? Baik. So, awak nampaklah yang sebenarnya benda ni mudah je untuk awak lupakan. Untuk awak lupakan rasa gelisah awak tu, yang awak takut untuk bawa ke depan. Sebab ada je cara lain untuk bantu awak sebenarnya, tapi awak masih fikirkan yang selagi tak exam, selagi tu aku rasa macam aku tak boleh nak buat. Padahal sebenarnya dalam diri awak boleh je. Cuma awak terlalu fikirkan masalahnya, awak rasa orang lain yang tak susah, awak pun agak susah. Betul. Mungkin macam mindset saya lah, saya rasa benda tu susah disebabkan sini-sini juga susah. Jadi mungkin dengan study berkumpulan ke ataupun dengan perbanyakkan latihan, macam yang Puan cakap, akan kurangkan sedikit rasa yang saya rasa susah tu dan dapat menolong saya macam lagi mendalam, lagi memahami subjek yang kononnya susah. Betul. Jadinya awak dah nampak lah semua yang awak rasa tadi. Saya dah nampak dah macam apa yang saya boleh buat, macam perbanyakkan buat latihan dan saya tak boleh nak abaikan subjek-subjek yang lain. Jadinya awak dah nampak lah yang cara sebenarnya awak boleh je buat latihan yang banyak dan cari soalan pasti untuk awak lagi mudah faham dengan subjek tersebut. Dan benda ni boleh je cuba untuk subjek-subjek yang lain seperti yang saya cakap tadi, untuk awak bagi senang kenal pasti soalan yang selalu masuk. Saya sebenarnya saya dah nampak yang macam saya kena banyakkan buat latihan sebab saya rasa macam subjek yang susah pun kena buat latihan, subjek yang saya amalkan pun kena juga buat latihan sebab saya pun tak boleh fokus kepada yang susah je kan, sebab macam yang saya cakap subjek yang lain saya amal, jadi saya kena seiring macam belajar subjek yang senang dan juga susah dan perbanyakkan buat latihan macam yang Puan cakap. Jadinya sekarang ni awak dah dapat cari jalan penyelesaian lah untuk tukarkan rasa was-was awak tu kepada awak yakin. Ya, saya dah boleh nampak saya punya jalan penyelesaian. Macam mungkin saya boleh study juga dengan kawan-kawan saya, macam buat latihan sama-sama. Kalau macam saya tak faham, mungkin saya boleh tanya kawan-kawan saya yang lain. Kadang-kadang awak
bukan kadang-kadang, maksud saya waktu awak study dengan kawan awak tu ambil masa berapa minit? Kami selalunya study dalam masa setengah jam. Sebab kadang-kadang tu setengah jam, lepas tu rehat kejap. Macam ada macam gambar, macam iPhone. Lepas tu mula lagi study setengah jam. Dekat situ awak nampak tak awak kata 30 minit tu berbaloi tak untuk awak? Bagi saya berbaloi sebab lepas macam kita orang akan study, lepas tu akan bincang. Jadinya benda tu sedikit sebanyak dapat tolong awak lah untuk awak belajar tentang subjek yang awak kata susah tu. Kawan-kawan awak pun cakap susah juga subjek tu bila diorang belajar sekali. Bila kita orang belajar sekali, ada yang cakap susah. Tapi akan ada seorang dua yang macam lebih pandai untuk guide kita orang. Macam akan tolong membimbing supaya yang susah tu jadi senang dan akan tolong fahamkan subjek tertentu. Macam setengah subjek tu dia lebih pandai. Jadi kita orang akan rujuk kawan kita orang yang lain. Kalau macam subjek yang lain, ada yang lebih pandai dan kita orang akan macam tanya lah macam mana, dan dia pun akan terangkan. Oh, jadinya ada je kawan-kawan yang rasa subjek tu sebenarnya senang dan diorang selalu guide kawan-kawan yang lain yang tak faham lah. Kita orang akan macam tolong each other lah untuk fahamkan supaya tak ada yang rasa ketinggalan dalam pembelajaran. Okey, baik. So dekat situ memang berbaloi lah awak belajar buku kuliah ni. Bagi saya berbaloi sebab macam masing-masing akan dapat ilmu pengetahuan yang lagi mendalam. Kan, dan waktu belajar buku kuliah ni adalah macam awak sebenarnya aku dah cari dah jawapan ni tak faham, tapi bila kawan awak ajak, oh macam ni rupanya, macam tu lah. Ya betul, macam baru dapat tahu macam masing-masing punya pengetahuan. Dia pun jenis rujuk pada nota ataupun cari kepada bantuan teknologi juga. Memang rujuk kepada slide daripada lecturer dan juga kita orang akan tanya pasal tanya ChatGPT macam teknologi yang canggih untuk kepastian lagi pasal jawapan diorang. Oh, macam yang awak buat? Ya betul. Lepas tu baru kita orang akan confirmkan jawapan yang betul-betul tepat dengan lecturer. Jadinya pendapat korang akan tunggu pendapat yang sama. Selagi macam ada pandangan yang mempunyai pendapat yang berbeza, korang akan discuss balik dan cari jawapan yang betul lah. Ya betul. Macam kalau ada percanggahan ataupun jawapan yang lain, kita orang akan cari sama-sama dan di mana salah tu ataupun jawapan ni betul ke salah. Okey, baik. Okey, kalau macam tu dari segi belajar buku kuliah ni, saya nampaknya awak macam mudah faham dan lebih mendalami tentang sesuatu subjek. Dan kalau ChatGPT tu dapat membantu awak untuk mencari maklumat dengan lebih pantas. Lepas tu dapat hilangkan rasa salah faham yang awak rasa macam tak pasti dengan jawapan tu bila awak tanya dekat teknologi canggih macam ChatGPT, Gemini ni, benda ni dapat tolong awak secepatnya mungkin lah. Okey, kalau bagi jadual waktu tu pula, bila awak ikut jadual waktu ni, awak rasa macam stres tak kena ikut jadual waktu ni? Saya tak stres, dia lebih kepada macam komitmen. Saya kena bagi komitmen yang sepenuhnya sekarang dia ikut jadual belajar sebab kan daripada pagi sampai petang saya ada kelas. Jadi lepas kelas tu saya kena bagi komitmen untuk belajar sendiri. Sebab kalau kadang-kadang pun macam ada hari saya malas, tapi saya kena bagi komitmen. Kena ikut lah sebab awak dapat jadual. Ya betul, saya kena tak mahu kena ikut juga di atas diri sendiri. Jadinya tak stres lah bila kena ikut jadual waktu yang awak buat ni? Saya tak rasa stres. Tak rasa stres sebab awak dah ada masa untuk awak berehat, awak dah letakkan dalam jadual tersebut. So benda tu bila awak dah buat masa berehat, masa belajar, masa berehat, benda tu buatkan awak macam okey, sebenarnya boleh je ikut
dia tak buat stress pun sebab kita ada waktu rehat kita. Betul. Macam ada juga yang saya selang-selingkan dengan waktu berehat dan waktu bermain phone. Tapi dalam masa yang sama saya kena study juga. Okay. Kadang-kadang bila awak buat jadual waktu tu, ada tak masa untuk awak berjogging, keluar berada bersama kawan-kawan ke? Ada. Saya macam akan jogging pada waktu weekend bersama Jumaat Sabtu bila saya tak ada kelas. Lepas habis study tengah hari tu, petang tu saya akan pergi berada. Saya suka pergi berjogging dan hobi saya kan baca novel. Saya akan baca novel sikit. Oh, jadinya sekarang ni jadual waktu pun sangat membantu awak untuk awak fokus pada belajar juga dan fokus kepada diri awak, kesihatan mental awak dan orang lain. Maksud saya orang lain tu daripada maksudnya dekat sini awak daripada jadual waktu awak daripada jadual waktu belajar awak juga, awak dapat fokus kepada diri awak dan kesihatan mental awak sebab awak dah bahagi masa ikut keperluan diri awak sendiri. Okey, tapi yang sekarang ni awak sesi tadi awak tu was-was untuk jawab soalan tersebut sebab tadi awak tak tahu punya macam mana nak untuk tenangkan fikiran, tenangkan hati awak ni. Dan bila saya bagi tahu awak boleh buat latihan dan soalan-soalan pasti sebab dapat bantu awak dah boleh fikir balik yang sebenarnya ada sejarah penyelesaian dia. Lepas tu tadi awak kata awak takut terabaikan subjek lain, tetapi bila awak fikir balik awak boleh masukkan subjek lain kepada jadual waktunya awak buat, cuma lebih beri penekanan kepada, maksudnya lebihkan masa pada subjek yang awak rasa susah. So benda tu dapat tarik balik subjek yang awak abaikan tu. So awak dah boleh fikirlah yang sebenarnya awak boleh je letakkan subjek yang lain ke dalam jadual waktu awak juga. Betul. Saya dah boleh fikirlah macam dalam masa yang sama ikut macam jadual waktu yang saya buat dan selang-selingkan juga dengan study dengan kawan-kawan dan guna teknologi canggih. Sebab dengan adanya teknologi canggih ni macam boleh tolong bagi jawapan dan macam tolong cari jawapan untuk macam pasia dan latihan-latihan yang saya buat. Okey, baik. Okey, sekarang ni boleh tak saya macam saya cakap tadi, boleh tak saya bagi latihan dekat awak untuk sesi yang seterusnya? Kita nak tengok macam mana awak masih rasa was-was lagi ke lepas buat pasia dengan latihan-latihan soalan subjek yang awak rasa susah ataupun subjek yang awak terabai sebelum ni. Lepas tu awak rasa lagi satu, lepas awak masukkan subjek-subjek yang awak macam tak belajar ni ke dalam subjek yang terabai ni ke dalam jadual waktu awak rasa macam mana? Adakah lebih susah bagi awak untuk belajar ataupun lebih tersusun masa awak untuk belajar? Boleh, saya akan cuba untuk tak abaikan sangat subjek yang lain dan cuba masukkan macam selang-selingkan dengan belajar subjek yang susah dan juga subjek-subjek yang lain. Okey, jadinya sekarang ni saya nak tengok perkembangan awak lah untuk sesi akan datang. Bolehkah kita buat sesi akan datang untuk lihat macam mana keadaan awak lepas awak buat yang saya bagi tadi? Boleh. Okey, boleh tak sebelum tu saya nak tahu waktunya awak free untuk kita buat sesi yang seterusnya? Saya free pada hari Weekend. Okey, hari apa? Hari Sabtu boleh? Hari Sabtu pagi atau petang? Sabtu pagi. Okey, kita akan jadikan sesi kita yang seterusnya pada hari Sabtu pagi. Di tempat yang sama juga ke? Di tempat yang sama. Alright. Sekarang ni tamatlah sesi kita yang kedua sebab masa pun telah menceburi kita. So sebelum kita tamatkan sesi ni, saya nak beritahu awak lagi sekali segala apa yang kita bincangkan dalam
ini adalah rahsia antara kita berdua. Namun, terdapat pengecualian jika perkara ini dapat membahayakan terdakwa ataupun orang lain ataupun melanggar undang-undang, saya terpaksa mengadakan perkara ini kepada pihak yang ketiga. Jadi, awak setuju dengan perkara ini? Ya, saya setuju. Okey, baik. Kita jumpa sesi seterusnya. Terima kasih. Sama. Kelima. Sebab tadi kan